Nak rakyat perkara yang besar. Perkara yang penting. Jagalah. Jangan buat main-main, hutang tak bayar. Tapi yang ini saya nak tajuk. Sya'ban. Ibtida Sya'ban. Maza yastakbilun. Maza tastakbilukum. Apa? Bukan wahyu. Yang kedua tajuk. Musuh Islam. Orang serai Madinah mari. Ada orang kafir datang masuk Madinah. Untuk mari bunuh Nabi. Untuk mari lawan serai. Untuk mari perang dengan Nabi. Itu tajuk. Sahabat tengok tak ada. Siapa ya Rasulullah? Siapa? Bukan Jibril. Bukan musuh Islam. Kata Nabi. Ramadan telah datang. Kalau rupa manusia kat jakah kaki. 1 Rajab. 1 Sya'ban. 1 jakah. 2 Sya'ban. 2 jakah. Nak sampai ke Ramadan wa ballighna Ramadan. Nabi SAW suruh buat persiapan. Tadi tajuk untuk syahid. Jagalah. Kamu telio untuk mati syahid tapi hutang tak bayar. Tak ada arti. Hari ini Ramadan doa je. Doa je. Wa ballighna Ramadan. Buat peringatan. Buat persiapan. Urdu kata tayari karo. Tayari. Buat siap Siap apa Ini masalah hari ni. Negara mana-mana pun buat siap Ramadan. Tempat saya ni macam-macam buat siap pemuda, syabab buat persiapan. Buat persiapan di masjid. Di sini ya sentiasa Malaysia ni Kelantan, tempat Kota Baru kita ni. Masya Allah. Masjid cantik-cantik seluruh tahun. Setiap hari cantik. Tapi sana kalau ke kampung rumah saya ni untuk Ramadan. Buat siapkan lapu-lapu, buat siapkan untuk sambut terawih. Beki-beki kipas. Kalau ada masjid belum lagi akaun, pakai akaun belum, masuk kipas mana yang tak siap, lapu-lapu dan kapek dan semua buat siapkan tempat wuduk perempuan. Itu siapkan Ramadan. La. Semaya masjid, siapa masjid. Macam Malaysia, macam Kelantan, macam kita Kota Baru. Lihat macam ni kan. Cantik setiap tahun, setiap hari orang penuh masjid. Tapi setengah tempat yang tak ada orang ramai, dia buat setiap untuk Ramadan saja. Yo, bukan tak bagus, bukan tak comel, bukan tak cantik, baik. Tapi bukan itu maksud siapkan Ramadan. Ada lagi ahli menega, dia siapkan untuk perniagaan. Ada kawan saya di Jalan sekarang. Dia menega 1 bulan Ramadan, boleh makan seluruh tahun. 12 bulan, dia menega 1 bulan, 11 bulan lagi tak kena menega dah. Memang hebat. Jutawan. Dapat duit. Menega jenis pakaian. Sana ada macam-macam lah. Untuk siapa raya, siapa 1 bulan Ramadan ni. Allah, macam pasar Ramadan ataupun pasar mana-mana. Siapa? Nampak mata duit, mata pitih, nampak wang. Ya, tak salah pun. Saya tak anti maaf dengan WHB dia, tak anti. Sebab itu maksudnya ibadat. Perniagaan untuk cari rezeki yang halal, kata Imam Ghazali, itu ibadat.